Maksudnya bila habaq benda ni orang masjid marah lah. Orang yang dok buat tu marah. Tapi kena habaq tak? Nak tanya. Nak kena habaq tak? Tak, Nabi kata dalam hadis kan tadi okey, dan saya nak tanya, nak kena habaq tak? Kalau benda tu Nabi larang, kita nak kena habaq tak? Dalam kitab kata. Orang Malaysia nak kata seluruh pun susah juga. Habaq lang kuliah maghrib. Apa beza habaq lang khutbah dengan kuliah maghrib ni? Sekarang kita duduk di Perlis di Bahang. Apabila diukur benda-benda amalan, orang dalam masjid ada yang fahamkan amalan ni. Jadi jadi ada baiknya. Maksudnya bila habaq benda ni orang masjid marah lah. Orang yang dok buat tu marah. Tapi kena habaq tak? Nak tanya. Nak kena habaq tak? Tak, Nabi kata dalam hadis kan tadi okey, dan saya nak tanya, nak kena habaq tak? Kalau benda tu Nabi larang, kita nak kena habaq tak? Dalam kitab kata. Orang Malaysia nak kata seluruh pun susah juga. Dan apabila benda tu ada hadis Nabi tak boleh buat, kita habaq, perlu kata saya punya pandangan berbeza, jadi saya janganlah saya boleh kita tak boleh. oh maksudnya jangan habaq dalam khutbah lah. Jangan habaq dia boleh guna dalam kuliah maghrib. Habaq dalam kuliah maghrib. Apa beza habaq dalam khutbah dengan kuliah maghrib ni? Beza. Bila kuliah maghrib, orang yang pandangan boleh kata apa. Dia boleh kata apa saja, sebab ini boleh. Tapi bila kata dia dalam khutbah makna dia tak apalah. Sebenarnya tak, saya kata macam ni, betul lah kan, tapi pandangan kita boleh habaq dalam khutbah, jangan habaq dalam kuliah maghrib, tak boleh habaq dalam khutbah tu jadi pelik. Kalau tak boleh habaq, dia tak boleh habaq dua-dua kan. Jadi kalau boleh habaq, dia boleh habaq dua-dua. Kalau kita nak bagi ramai orang tahu, kena habaq. Dulu masa orang habaq tak boleh bersanding dengan upacara-upacara tepung tawak dan seumpamanya pun macam tu lah juga. Lama kelamaan benda tu dia berakhir. Hari ni kita tengok negeri demi negeri pun amalan kunuri arwah ni kurang lah. Dah kurang, dah beransur kurang. Melainkan kalau ada orang yang tak ni, kalau kata tak boleh habaq, kitab-kitab Jawi lama pun tak boleh baca tu. Dia pun ada kitab mazhab Syafi'i pun tak boleh baca, depa pun habaq. Bila kita usia mazhab ada tak nak menutup. Ya. Bila kita macam dia boleh buat benda ni, bila kita larang pasal saya dapat tahu ada dua kita negeri yang tak mahu orang yang menentang benda ni faham dia buat masuk lagi jadi itu saya. Jadi Sekarang kita duduk di Perlis di Bahang. Saya memang Perlis. Saya kaya sini. Saya bukan saya. Tak apalah, saya tanya je lah. Dia eja tu lain, PERLAS, satu PAHANG. Tak apalah. Tak apa. Tanya tak apa. Okey. Saya tak tanya. Tak apalah, tanya tu satu. Tapi khutbah tu dulu. Dulu. Dia bukan kata bercanggah dengan akidah, dia tak kata. Dia kata termasuk daripada tiga tu, salah satu daripada tiga tu. Jadi ibadat ni ada disiplin dia.
Kadang-kadang ada orang buat amal ibadat yang tak betul, kita nak kena berbetul. Dalam khutbah kita habaq, tak ada assalamualaikum warahmatullahi, hangguk di tengah assalamualaikum, tak ada. Ramai orang buat. Bila kita habaq, orang rasa kecil hati. Tapi kalau nak tunggu orang tak kecil hati, pakai mai habaq hak dia suka saja. Kan kita kena habaq hak mana nak berbetul dia. Hak nak mana betul. Tapi tak apalah, satu soalan baguslah pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum Datuk. Berkaitan dengan takbir hari raya, kebiasaan kita akan takbir hari raya selepas solat di masjid KL. Cuma soalannya takbir itu ada sunat kan? Jadi ketika itu ada hamba Allah yang sedang menaikkan solat fardu, adakah tidak mengganggu solat dia ataupun ibadat farduan beliau? Ya, dia ada pada musim-musim nanti ini kita ada takbir mutlak. Takbir mutlak ni kita takbir mana Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari mutlak pada hari-hari yang 10 ni lah. Kemudian apabila masuk kepada hari raya dan hari tasyrik, kita ada muqayyad, iaitu kita bukan saja takbir di tempat biasa, kita juga takbir dengan selepas daripada waktu-waktu solat. Jadi kita, oleh kerana dia adalah merupakan benda yang merupakan amalan yang ada di dalam sunnah Nabi SAW, maka kita tak termasuklah orang yang terlewat tu kerana dia seorang tu tak boleh kira. Pasal yang ni dah format dah. Misalnya dia main masjid, orang tu dia main masjid, dia nak semayang insya. Orang lain dalam masjid duduk semayang tarawih. Dia tak boleh kata jangan nampak kuat main tarawih, sunat saya nak main insya. Dia tak boleh lah. Kerana dia sama ada dia masuk sekali ataupun dia tunggu sekejap sehingga orang lain habis melafazkan takbir. Kerana takbir ni termasuk dalam takbir yang disyarakkan. Ya. Bagi yang betul-betul takbir ni 2 kali ke 3 kali tu? Tonton takbir 2 ke 3 sini? Sini saya rasa 3, tapi kalau di Kenyak ada yang 2. Di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ada riwayat 2. Tetapi sebenarnya wallahu taala alam, takbir ini dia seperti mana yang disebut oleh Asy-Syaukani, As-San'ani, disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya takbir ni dia punya tujuannya takbir dengan berbagai sirah yang ada. Tuan-tuan, takbir 2 pun bagus, 3 pun tak apa. Jadi kalau hak duduk biasa 3, dia ada orang bila 2 tak jadi dia tak apalah 3. Kerana tujuannya ialah takbir, membesarkan Allah. Dan al-amru fi hadzal wasi'un, dan benda dalam urusan ini luas.